قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت باب الحيض باب حيض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala an, dia kata sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubais, seorang sahabiah, Fatimah binti Abi Hubais ni kanat tustahadu, adalah dia Fatimah ni tustahadu, datang darah istihadah. Lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata inna damal haidi damun aswadu yu'rafu, sesungguhnya damal haid darah haid, khabar dia damun aswad, adalah darah yang warna hitam, yu'rafu, lagi dikenal ia darah. Fa idza kana dzalika fa amsiki minas salah. Fa idza kana, maka apabila kana dam, apabila darah tu dzalika seperti demikian, maksudnya apa? Damun aswad yu'raf, apabila darah tu seperti demikian, maksudnya warna hitam lagi dikenali, fa amsiki minas salah, tahanlah oleh kamu minas salah, daripada bersembahyang, jangan sembahyang. Fa idza kana al-akhar, maka apabila kana al-akhar, ada darah yang lain, ada kana tam ni tak perlu kepada khabar, maka apabila ada darah yang lain, maksudnya bukan darah haid, bukan darah hitam yang dikenal, tapi duk keluar darah lagi, tu orang panggil darah istihadah. Nabi kata fatawaddai, berwudu'lah, wasalli, dan solatlah. Rawahu Abu Dawud, riwayat hadis ni oleh Abu Dawud, wan Nasa'i, dan juga Nasa'i, wa sahih Ibn Hibban, dan Ibn Hibban mengata hadis ni sahih, wal Hakim, dan juga Hakim pun mengatakan sahih juga, wastankarahu Abu Hatim, tapi mengingkar akan hadis ni oleh Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim dia ingkar hadis ni, tak sahih di sisi dia dan sebagai dia. Satu. Yang kedua pula, wa fi hadis Asma binti Umais, dan pada hadis Asma binti Umais pula, inda Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abu Daud, Nabi kata apa? Litajlis fi mirkan, hendaklah kamu duduk fi mirkan, pada besen, duduk atas besen. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma', maka apabila lihat, hendaklah litajlis, hendaklah dia seorang perempuan tadi tu duduk dekat besen, atas besen, pada besen. Fa idza ra'at sufrah, maka apabila tengok oleh seorang perempuan yang istihadah tadi tu sufrah, akan warna kuning, fawqal ma', di atas air, faltaqtasil lizuhri wal asri ghuslan wahida, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan juga untuk asar, ghuslan wahida, sekali mandi.
wa taqtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahida, dan hendaklah dia mandi untuk maghrib dan untuk isyak ghuslan wahida, sekali mandi. Wa taqtasil lil fajri ghusla, dan hendaklah dia mandi untuk sembahyang subuh, sekali mandi. Wa tawadda' fima baina dhalik, wa tawadda', dan berwuduklah oleh ia, wa tatawadda', berwuduklah oleh ia seorang perempuan tadi tu, fima baina dhalik, pada apa yang di antara demikian. Maksudnya setiap kali solat tu wuduk. Jadi hadis ni Fatimah binti Abi Hubais dia datang istihadah. Lepas tu ya, hadis yang pertama Aisyah kata Fatimah binti Abi Hubais dia datang istihadah. Lepas tu Nabi bagi tahu darah haid ni dia warna hitam, dan orang perempuan kenal darah haid ni. Kalau keluar darah haid, fa'amsiki minas salah, berhenti daripada semayang, jangan duk semayang. Fa idza kana al-akhar, tapi kalau keluar darah yang lain, orang perempuan dia kenal, orang panggil tamyiz, dia boleh beza. Darah yang lain tu maksud dia darah istihadah. Fatawadda'i wa salli, dia kena berwuduk dan juga kena semayang. Satu. Ni dalam riwayat Abu Daud. Yang hadis daripada Fatimah binti Abi Hubais. Yang hadis Asma binti Umais pula dalam riwayat Abu Daud, dia kata hendaklah, Nabi kata hendaklah seorang perempuan ni duduk dekat besen. Lepas tu kalau dia tengok atas air tu ada warna kuning, maksud dia istihadah lah. Duduk atas besen, lepas tu kok mana darah jatuh kan, jadi warna kuning. Maka bila mana macam tu, dia mandi untuk zuhur dengan asar sekali mandi, dia mandi untuk maghrib dengan isyak sekali mandi, dan subuh sekali mandi. Lepas tu wuduk pada setiap demikian waktu tadi itu. Okey, nampak situ dah. Jadi dekat sini ada pada masalah perempuan yang datang istihadah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 9 orang perempuan ada istihadah. Yang sabit yang datang pada kita, setakat pengetahuan kita, ada 9 orang perempuan zaman Nabi Muhammad SAW datang istihadah. Hak nombor 1 Fatimah binti Abi Hubais, nombor 2 Hamnah binti Jahshi, nombor 3 Ummu Habibah binti Jahshi, nombor 4 Ummul Mukminin Zainab, nombor 5 Ummul Mukminin Saudah, nombor 6 Sahlah binti Sahal, nombor 7 Asma binti Marthak, nombor 8 Zainab binti Abu Salamah, dan nombor 9 Badinah binti Ghailan Al-Thaqafiyah. Fatimah binti Abi Hubais, Hamnah binti Jahshi, Ummu Habibah binti Jahshi, Ummul Mukminin Zainab, Ummul Mukminin Saudah, Sahlah binti Sahal, Asma binti Marthak, Zainab binti Abu Salamah, Badinah binti Ghailan Al-Thaqafiyah radhiyallahu ta'ala an. Ini 9 orang para sahabiah zaman Nabi Muhammad SAW yang ada penyakit darah istihadah. Lepas tu dekat sini macam mana orang istihadah dia nak wuduk. Masalah wuduk bagi orang istihadah. Jadi istihadah ni apa? Dia berbeza dengan haid. Haid ini darah tabi'i, darah tabiat. Memang orang perempuan sebulan sekali dia akan keluar darah haid. Memang macam itulah tabiat badan dia. Sebulan sekali darah tu dia akan keluar. Dan ada pun darah istihadah. Darah istihadah dia bukan darah haid, dia darah lain. Kita sebut darah penyakit. Keluar juga darah daripada kemaluan dia, tapi bukan darah haid, darah istihadah. Kalau haid, dalam hadis ni bagi tahu damun aswadu yu'rafu, darah warna hitam yang dikenal. Jadi cara pertama nak kenal darah haid yang Rasulullah bagi tahu, darah warna hitam dan orang perempuan kenal. Macam kalau kita bekam, lepas kita bekam tu, darah yang duduk dekat dalam kad bekam tu kan dia warna hitam kan, kental kan. Darah haid macam tu, dia ketul-ketul dan dia busuk bau darah haid itu. Dia bukan macam bau darah betul ni. Adapun kalau darah istihadah, dia
tak kental. Dia macam darah kita ni lah, darah yang dalam ni yang kalau luka darah mengalir tu kan, dan dia warna merah dan dia tak busuk macam darah haid. Itu antara perbezaan. Kalau darah haid tak boleh semayang. Fa amsiki minas solah, tahan daripada semayang, haram solat. Tapi kalau darah istihadah, apa dia? Wa tawaddai wa salli, kena wudu dan kena solat. Nampak tu beza. Satu, haid tu adalah tabiat orang perempuan, memang sebulan sekali Allah Ta'ala bagi jadi kepada orang perempuan, dia keluar darah haid. Istihadah bukan tabiat, bukan adat, dia duk keluar. Dia ni adalah sebab penyakit, sakit. Kita sebut macam tu mudah-mudah. Lepas tu beza dia, darah haid hitam, darah istihadah macam darah warna biasa ni, merah mengalir ni, dan tak bau busuk macam bau darah haid. Okey, sekarang ni orang perempuan yang datang haid tak kena solat. Orang perempuan yang datang istihadah kena solat, ya, kena solat. Nak solat kena wudu, nak solat kena wudu. Sekarang ni macam mana cara orang datang istihadah wudu? Jadi dalam mazhab pertama, iaitu dalam mazhab Imam Muna Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia wajib wudu pada setiap kali nak solat. Dia wajib wudu pada setiap kali nak mengerjakan solat. Mana dalil bagi mazhab kita? Dalil bagi mazhab kita adalah hadisul bab, hadis yang baru kita baca ni. Wa tawaddaa fima baina dzalik, dia kena berwuduk pada barang yang di antara sekalian, di antara demikian. Fa tawaddai wa salli, hendaklah dia berwuduk dan hendaklah dia solat. Tu nampak tu ada berwuduk. Jadi setiap kali nak solat dia kena wuduk. Dalil bagi kita hadisul bab, hadis yang kita mau baca. Adapun di sisi mazhab kedua, iaitu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, dalam mazhab Hanafi wajib wudu pada setiap kali waktu solat, bukan pada setiap kali nak mengerjakan solat, pada setiap kali waktu solat. Ada beza? Ada beza. Mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, pada setiap kali nak mengerjakan solat. Satu, solat batal tak batal tu, wuduk batal tak batal tu cerita lain. Tapi bila mana nak solat yang kedua, kena wuduk yang lain untuk orang istihadah. Adapun di sisi mazhab Hanafi, wajib wuduk pada setiap kali waktu solat. Jadi solat ni, inna solat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dia ada waktu. Zuhur waktu dia, asar waktu dia, maghrib waktu dia, isyak waktu dia. Jadi setiap kali masuk waktu tu nak solat, kena wuduk macam tu. Bukan setiap kali nak solat, setiap waktu tu. Dalil bagi mazhab Abu Hanifah adalah hadisul bab, hadis yang macam kita juga, cuma dia kata inda kulli solah tu dengan maksud inda kulli waqti solah. Inda kulli solah, pada setiap nak semayang. Inda kulli waqti solah, pada setiap waktu nak semayang. Orang panggil majaz, min bab hadfil mudhaf. Jadi dalam mazhab Hanafi, inda kulli solah, dia kata inda kulli waqti solah, ada hadaf waktun dekat situ. Dalam majaz, orang panggil dalam bab majaz, dan yang bab majaz ni duduk dalam bab min bab hadfil mudhaf, bab hadaf mudhaf. Setiap kali waktu semayang, kena wuduk baru. Adapun mazhab Syafi'i kita, setiap kali nak semayang. Mazhab ketiga pula, iaitu di sisi mazhab Imam Malik rahimahullah. Dalam mazhab Maliki, istihadah ni disunatkan berwuduk pada setiap kali nak solat. Sunat. Bila kita kata sunat, dia tak sampai tahap wajib. Disunatkan wuduk untuk setiap kali nak solat. Jadi dia sama dengan mazhab Syafi'i kita. Cuma mazhab Syafi'i kita wajib berwuduk untuk setiap kali solat. Mazhab Maliki sunat wuduk untuk setiap kali solat.
Jadi dalam mazhab dia, kalau nak solat yang baru tak wajib wuduk, kecuali kalau datang hadas yang baru dia terkentut, tu cerita lain lah. Tapi kalau tak datang hadas yang baru, sunat untuk dia wuduk yang baru. Wajib tak sampai tahap wajib. Dalil bagi mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik yang mengatakan disunatkan wuduk, dalam Sahih Bukhari an Aisyah qalat qala Nabi sallam, Aisyah radhiyallahu taala dia kata Nabi Muhammad SAW bersabda macam ni, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Idza aqbalat al haidatu, apabila datang haid, fada'i as-salata, tinggallah oleh kamu seorang perempuan akan semayang. Wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Wa idza adbarat, dan apabila telah pergi oleh haid dah habis, faghsili anki dama, basuhlah oleh kamu seorang perempuan, anki daripada kamu, dama akan darah, wa salli, dan semayanglah. Jadi dalam ni hadis dalam Sahih Bukhari ni, Nabi kata darah istihadah, faghsili anki dama wa salli, basuh darah istihadah dan semayang. Nabi tak suruh wuduk. Jadi faham pada situ apa dia? Untuk orang yang datang istihadah, dia tak wajib wuduk pada setiap kali nak solat, tapi dimustahabkan. Sebab ada mazhab yang kata disunat, diwajibkan. Jadi nak keluar daripada khilaf, khuruj minal khilaf, mazhab Imam Malik rahimahullah dia kata dimustahabkan. Nampak sini. Jadi orang istihadah tu, dia setiap kali nak semayang, walaupun tak batal, dia tetap kena wuduk yang baru. Itu orang perempuan. Kalau orang lelaki, orang panggil silsil baul, kencing dedah. Paip dia tu longgar, tubik air kencing sikit-sikit gitu. Dia ni semayang kena semayang, semayang kena semayang, wajib kena semayang. Semayang kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci pada najis. Jadi asal dia kalau ada air kencing, dia tak boleh semayang, sebab air kencing tu najis. Tapi Allah Ta'ala uji dia dengan najis keluar tak berhenti, air kencing keluar tak berhenti. Kalau orang perempuan keluar darah tu najis kan, darah istihadah keluar tak berhenti. Jadi kalau mazhab Syafi'i kita tutup molek-molek, lepas tu wuduk, lepas tu pergi semayang. Sat lagi nak semayang yang kedua pula, katalah maghrib dia dah buat dah, semayang isyak sat lagi, dia kena wuduk yang baru. Dah pergi basuh, lepas tu tutup, lepas tu wuduk yang sekali lagi. Sebab apa? Sebab kias kepada istihadah, kena wuduk pada setiap kali nak solat. Orang perempuan macam tu, jadi mana-mana yang ada penyakit najis keluar tak berhenti ni, macam kencing dedah ni, sama cerita macam tu juga. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pada masalah orang istihadah ni, wuduk orang istihadah dalam mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal, setiap kali nak solat, nak mengerjakan solat. Dalam mazhab Hanafi, setiap kali waktu solat, waktu tu. Dalam mazhab Imam Malik, tak wajib, disunatkan sahaja untuk setiap kali nak solat. Kecuali kalau datang hadas yang lain, tu tak apalah, kena wuduk lah. Contoh, dia dah semayang, orang istihadah ni dia dah semayang maghrib, saat lagi dia nak semayang isyak, dalam mazhab Imam Malik boleh guna wuduk yang sama. Kecuali, tapi disunatkan untuk wuduk. Sebab apa? Sebab nak khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Tetapi kalau datang hadas yang lain, dia kena wuduk lah. Seperti dia terkentut ke ada sebagai dia tu, kena wuduk lah tu. Itu satu. Okey. Yang kedua pula, masalah orang istihadah ni. Macam mana seorang perempuan ni dia nak kenal istihadah dia? Ini mudah-mudah. Masalah perempuan istihadah dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, ikut adat untuk setiap keadaan, ikut adat. Dan untuk mubtadi'ah, untuk perempuan yang baru mula haid, sebelum ni dia tak pernah ada haid, dia baru ada haid,
haid yang pertama tu tengok-tengok sebulan terus. Macam mana? Tengok kepada adat perempuan sekitar. Gitu. Jadi darah haid satu, lepas tu darah istihadah satu. Macam mana seorang perempuan ni dia nak kata ini darah istihadah, ini darah haid? Hukum berlainan. Darah haid tak payah semayang, darah istihadah wajib semayang. Lepas tu macam mana seorang perempuan tu dia nak tahu kata ini ni sekarang ni adalah darah istihadah dah ni, wajib semayang, bukannya darah haid. Jadi dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali, apa dia? Di sisi Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengikut adat. Apa maksud mengikut adat? Tengok haid yang sebelum, tengok haid yang bulan-bulan sebelum. Takdir kata kalau sebulan sebelum ni duk asyik 7 hari, tiba-tiba hari tu bulan tu mai sebulan selalu dah. Jadi hari yang ke-8 adalah istihadah, mengikut adat. Untuk perempuan yang mubtadi'ah, perempuan yang tak pernah beradat, maksudnya perempuan yang belum ada haid, baru nak datang haid, tiba-tiba hari pertama tu dia datang sebulan selalu dah. Mudah-mudahan dia ni ikut adat perempuan sekeliling dia. Mana dalil bagi mazhab pertama yang mengatakan tengok kepada adat? Adat ni maksud dia haid hak sebelum, Kalau kata sebelum tu 7 hari, tiba-tiba hari bulan ini datang 15 hari. Mudah-mudah cakap. Jadi hari ke-8 sampai ke hari ke-15 tu adalah istihadah dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Ahmad rahimahullah. Dalil bagi dia ada hadis dalam Jami' Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dekat Fatimah binti Abi Hubais ni. Aisyah dia kata, ja'at Fatimah bintu Abi Hubais ila Nabi sallam faqala ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru afada'u salata. Aisyah radhiyallahu taala dia kata Fatimah binti Abi Hubais dia datang jumpa Nabi. Lepas tu Fatimah tadi tu dia kata, wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahadu, saya ni adalah seorang perempuan yang keluar darah istihadah, keluar darah penyakit. Fala athuru, maka sebab tu saya tak suci. Afa ada'us salata, tak suci ni maksud dia duduk keluar darah kan. Afa ada'us salata, boleh tak saya, adakah saya kena tinggal semayang pada masalah istihadah ni? Qala la innama dhalika ir. Qala la, lepas tu Nabi kata tak boleh, semayang tetap kena. Innama dhalika ir, istihadah tu ir ni asal makna orat putus apa, ataupun kita sebut penyakit. Itu tu darah penyakit itu. Walaysat bil haidah, bukannya darah haid. Lepas tu Nabi bagi tahu, fa idza aqbalat al haidatu fada'is salata, apabila datang haid fada'is salata, tinggal semayang. Wa idza adbarat, apabila dah pergi haid faghsili ankid dama wa salli, basuhlah daripada kamu akan darah, wa salli, dan solat. Jadi dekat sini Nabi bagi tahu adat. Apabila datang haid tak payah semayang, apabila haid dah pergi basuh, lepas tu pergi semayang. Basuh darah, lepas tu pergi semayang. Jadi nak tahu haid datang, haid pergi tu tengok kat mana? Tengok kat bulan-bulan sebelum lah. Tengok dekat bulan-bulan sebelum tu kita panggil adat. Jadi seorang perempuan istihadah ni tengok kepada adat haid sebelum dia. Hak lebih itu, lebih pada hari hak dia duk haid itu adalah istihadah, kena solat. Adapun mazhab kedua, iaitu di sisi mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dekat kita guna, kita kata tamyiz apabila telah berlalu adat. Tamyiz ni membezakan apabila telah berlalu adat. Dan jika berlawanan di antara adat dan tamyiz, dirojihkan, digunakan tamyiz. Mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Imam Malik rahimahullah, macam mana seorang perempuan ni dia nak tahu darah tu darah istihadah ke ataupun darah haid. Jadi dekat kita kata
tamyiz, membezakan apabila telah berlalu adat. Tengok adat dulu, dah lepas adat tengok tamyiz pula, tengok membezakan pula. Lepas tu kalaulah takdir dekat satu ketika tu adat dengan tamyiz ni berlawanan, tak tahu nak tengok mana, rajahkan tamyiz. Mana dalil bagi kita? Dalil bagi kita tu adalah hadisul bab, hadis yang kita baca tadi tu. Apa dia? Kena tengok dekat adat satu. Yang kedua pula, hadis yang dekat sini ni hadis 119. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'a. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu li Muslim. Hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah dia kata, kunna kami ni la na'uddul qudrah. Kami tidak bilang kudrah. Kudrah ni kuning, kudrah ni keruh. Was-sufrah. Sufrah ni kuning ba'da tuhri, selepas dah tuhri syai'an, akan sesuatu pun. Maksud dia apa? Kami tidak bilang darah yang keluar, darah yang warna keruh, warna kuning selepas dah suci, selepas dah habis haid, itu sebagai darah haid. Macam tu cara dia. Jadi dekat sini ni tamyiz. Tamyiz ni beza. Kalau hitam, haid. Kalau bukan hitam, istihadah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Imam Malik rahimahullah, cara seorang perempuan tu nak kata istihadah dia tu macam mana, tengok kepada tamyiz pun kena tengok selepas dah berlalu adat. Sebagai contoh, katalah bulan-bulan sebelum ni 7 hari. Tiba-tiba bulan ni sebulan. Contohlah. Lepas tu adakah hari ke-8 tu dia dipanggil istihadah dah? Kalau kita kata adat hari ke-8 tu istihadah lah, sebab sebelum ni duk 7 hari. Dok lagi. Seorang perempuan tu kena cek dulu. Hari ke-8 tu yang keluar tu apa dia? Kalau hari ke-8 tu yang keluar tu warna hitam lagi, busuk lagi, kita panggil duk haid lagi. Nampak situ? Lepas tu cek dululah. Kalau lah kata sampai ke hari 10 pun duk hitam busuk lagi, haid lagi. Tapi hari ke-11 tu dok. Hari 11 ni bukan busuk, hak busuk darah haid itu. Macam darah biasa ni. Jadi hari 11 tu adalah start istihadah. Jadi bulan tu haid dia bukan 7 hari, haid dia 10 hari. Macam tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita bukan kata mesti hari istihadah tu terus 15 hari. Hari ke-16 tu baru haid tu 15 hari. Hari yang ke-16 tu baru jadi istihadah. Dia tak sesimpel macam tu. Bahkan dia mutahayyarah, dia payah sikit. Dia adat satu, lepas dah tu orang perempuan tu dia kena tamyiz, dia kena beza. Dan dia tuan badan dia lagi tahu hak ni darah haid hak busuk ke ataupun bukan darah haid hak busuk. Kadang-kadang boleh jadi yang keluar tu kuning keruh tapi bau dia busuk. Bau busuk ni hak hujung-hujung haid. Haid lagi. Ada seorang perempuan tu dia lagi reti. Dia nak kata ni yang duk keluar sekarang ni tak payah semayang lagi ke darah haid ataupun kena semayang dah darah istihadah. Jadi mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i tamyiz ba'da adah, ba'da mururil adah, membezakan selepas berlalu adat. Bukan semata-mata berlalu adat terus hak selepas dia tu kita kata istihadah dak. Selepas berlalu adat tu kena cek dulu. Hak ada beza tak? Beza tu kalau hitam busuk haid, kalau merah ataupun warna lain tak busuk istihadah. Gitulah mudah-mudah kita kata. Orang perempuan dia cek dulu. Jadi dia tahu okey sekarang ni hak ni bukan haid, kena solat. Hak ni haid lagi, jangan semayang lagi. Macam tu. Nampak sini? Wa an Hamnah binti Jahshin qalat kuntu ustahadhu haidatan kabiratan shadidatan fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftih fa qala innama hiya raqdah min asy-syaitan
fatahayyadi 6 ayyam aw 7 thumma ightasili fa idza istanqati fasalli 24 aw 23 wa sumi wa salli fa inna dhalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa fa in qawiti ala an tuakhiri zuhra wa tu'ajjili al-'asra thumma taghtasili hina tatuhurina wa tusallina az-zuhra wal-'asra jami'a thumma tuakhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-'isha thumma taghtasilina wa tajma'ina baina salatain faf'ali wa taqtasilina ma'a subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amrayn ilayya rawul khamsa illa an-nasa'i wa sahih at-tirmidhi wa hasanahu al-bukhari. Jadi Hamnah binti Jahshin kata kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan, adalah aku ni ustahadu, aku keluar darah haidatan. Haidatan ni kita tak terjemah haidatan ni terjemah darah. Sesungguhnya aku ni ustahabu, aku keluar darah istihadah haidatan kabiratan syadidatan, akan sebagai darah yang besar dan juga yang bersangatan. Kabirah tu kathirah, banyak. Sesungguhnya aku keluar darah istihadah akan sebagai darah yang banyak yang bersangatan. Jadi Hamnah binti Jahshin ni darah penyakit dia banyak. Lepas tu fa'taitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pergi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, aku minta fatwa akannya Nabi. Aku tanya kepada Nabi masalah ni. Faqala, maka berkata Nabi, innama hiya raqdatun minasyaitan, hanya saja dia istihadah, darah yang keluar banyak tu raqdah. Raqdah ni tendang, satu tendangan minasyaitan, daripada setan. Setan kacau dalam perut macam mana, setan tendang macam mana, lepas tu keluar darah penyakit. Macam itulah innama hiya raqdatun minasyaitan, itu adalah satu tendangan daripada syaitan. Lepas tu Rasulullah kata lagi, ni cara dia nak kena istihadah dan haid. Fatahayyidi 6 ayyam aw 7, hendaklah kamu berhaid 6 ayyam aw 7, 6 hari ataupun 7 hari. Dan lepas 6 hari ataupun 7 hari, lepas seminggu tu summa ightasili, lepas tu kamu ightasili, kamu mandilah, mandi. Lepas tu fa idza istanqati, maka apabila kamu istanqati, kamu tengok kamu telah suci, lepas 7 hari itu, lepas kamu mandi, lepas tu kamu tengok kamu dah suci ni, maksud dia dah tak keluar darah haid dah, darah hitam yang busuk tu. Fasalli 24, semayanglah 24 hari, atau 23 ataupun 23 hari. Kalau dia mau pilih haid 6 hari, 24 hari semayang. Kalau dia mau pilih haid 7 hari, 23 hari semayang. Wasumi wasalli, puasalah, semayanglah. Fa inna dhalika yujzi'uka, sesungguhnya demikian tu, buat yang macam tadi tu yujzi'uka, memadai akan kamu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa, wa kadzalika, dan seperti demikian inilah faf'ali, kamu kena buat, kamu buatlah kama tahidun nisa, sebagaimana berhaid oleh orang perempuan ramai. Jadi Hamnah binti Jahshin ni, dia ni datang darah banyak, kita katalah sebulan datang, tak tahu penama. Lepas tu macam mana ni Nabi? Lepas tu Nabi kata haid apa dia, 7 hari, 6 hari ataupun 7 hari. Lepas dah hari ke-6, hari ke-7 tu mandi. Lepas tu kalau kamu tengok kamu ni bersih, maksud bersih ni yang keluar tu bukan darah haid, darah memang duk keluar sebab kawan ni dia istihadah, darah dia banyak. Dan darah haid boleh kenal, hitam, busuk. Darah biasa ni tak busuk, merah, cair. Gitulah salah satu antara cara nak kenal. Kalau kamu istanqati, kalau kamu dah suci, maksudnya suci minal haid,
suci daripada darah haid tu, fasolli, semayanglah 24 hari ataupun 23 hari. Puasalah, semayanglah. Buat demikian tu memadai akan kamu. Fa inna dzalika yujzi'uka. Sesungguhnya buat demikian. Lepas tu sampai lepas 7 hari 6 hari, lepas tu mandi, lepas tu semayang 23 hari ataupun 24 hari tu memadai akan kamu. Memang macam kamu kena buat macam ni lah, sebab kamu ni sebulan terus datang. Darah haid, darah istihadah banyak. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Seperti demikian ni kamu buatlah kama tahidun nisa, seperti mana yang berhaid oleh orang perempuan. Jadi orang perempuan lain haid macam mana, kamu buat sama macam tu juga. Jadi orang perempuan lain dia datang haid 7 hari, lepas tu dia kosong, dia tak ada darah. Kamu ni darah tak berhenti. Jadi buat macam perempuan lain juga. 7 hari haid, lepas tu kalau orang perempuan lain ni kosong, tak ada darah, kena semayang dan sebagainya. Kamu semayang tetap kena juga, tapi darah tu ada. Tapi tu bukan darah haid, itu adalah darah istihadah. Itu lebih kurang maksud dia. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Seperti demikian buatlah oleh kamu sebagaimana datang haid oleh orang perempuan lain. Lepas tu Nabi bagi tahu cara dia, cara nak mandi, cara nak semayang untuk perempuan datang istihadah macam mana. Fa in qawiti ala an tuakhiri zuhra wa tuajjili al-asra, kalau kamu kuat, kamu mampu di atas kamu melambatkan semayang zuhur, wa tuajjilil asra, dan kamu mencepatkan, mengawalkan semayang asar. Kalau kamu boleh buat macam ni, summa taqtasili hina tathurina, kemudian kamu mandi hina tathurina, pada ketika kamu telah suci. Suci ni maksud dia dalam istihadah tu lah boleh semayang, bukannya darah haid itu. Wa tusallina zuhra wal asra jami'a, dan kamu semayanglah zuhur dan asar jami'ah, sekali. Zuhur heret lambat, asar buat awal, mandi, lepas tu pergi semayang zuhur, lepas semayang zuhur semayang asar, semayang sekali. Lepas tu yang kedua pula, thumma tuakhirinal maghriba, kemudian kamu lambatkan akan semayang maghrib, wa tuajjilinal isya'a, dan kamu segerakan akan semayang asar. Summa taqtasilina, kemudian kamu mandi, wa tajtama'ina baina salatain, dan kamu himpun di antara dua solat, faf'ali, maka kamu buatlah. Maksud dia sama macam tadi. Kamu lambatkan zuhur, lambatkan maghrib, awalkan isyak, kamu mandi, lepas tu kamu semayang dua-dua tu sekali, dekat-dekat, macam jamak tu dah, main jamak suri. Adapun subuh, wa taqtasilina ma'as subhi wa tusallina, kamu mandi beserta waktu subuh tu, wa tusallina, dan kamu semayang. Jadi mandi, lepas tu pergi sembahyang subuh. Sembahyang subuh mandi sekali saja. Jadi dekat sini, wa huwa a'jabul amrayni ilayya, ini cara ni a'jabul amray, yang terlebih menakjubkan, yang terlebih menyukakan, al-amray, daripada dua cara, ilayya, kepada aku. Nabi kata, sama ada kamu mandi setiap kali nak solat, ataupun kamu mandi 3 kali saja, sebelum subuh, sebelum zuhur dan asar, sebelum maghrib dan isyak. Dan aku lagi suka cara yang nombor 2 ni. Apa dia? Mandi 3 kali sahaja. Rawahul khamsah, meriwayatkan akan hadis ni al-khamsah oleh 5 imam, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa sahih Tirmizi, menghukum sahih akan hadis ni oleh Imam Tirmizi. Wa hasanahul Bukhari, dan Imam Bukhari kata hadis ni hasan. Itu satu. Okay. Hadis yang kedua pula, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah bint Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuki thumma igtasili fakanat taghtasilu kulla salatin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddai li kulli salatin wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahshin ini syakat ni mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, akan darah. Maksud dia darah istihadah. Dia pergi jumpa Nabi, hamba ni keluar darah tak berhenti, darah istihadah banyak. Lepas tu macam mana Nabi? Faqala, kata Nabi SAW, ajar
umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Kamu tahanlah sekadar barang yang menahan akan kamu oleh haid kamu. Ini ni orang panggil adat. Kalau sebelum tu haid duk berapa lama, kawan ni istihadah, dia datang darah sebulan terus. Mudah-mudah kita nak faham macam tu. Lepas tu macam mana ni? Haid ke istihadah? Tak reti habis ni. Haid tak payah semayang, istihadah kena semayang. Lepas tu Nabi kata, kamu tahanlah sekadar barang yang menahan akan kamu oleh haid kamu. Tahan kamu ni, kamu tahan ai anis solah. Suki yang pertama anis solah. Tahanlah daripada semahyang sekadar masa yang menahan akan kamu oleh haid kamu. Jadi kalau suki ai anis solah. Kalau waktu adat sebelum haid lama mana, jangan duk semayang. Summa bila dah sampai dah lepas, irtasili, mandilah. Fakanat tartasilu kulla salatin. Maka adalah Ummu Habibah ni tartasilu, dia mandi kulla salatin, pada setiap kali nak semayang. Jadi sehari 5 kali semayang, 5 kali dia mandi. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ni oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, bagi riwayat, satu riwayat bagi Imam Bukhari, wa tawaddu'i li kulli salah, dia berwuduk bagi setiap semayang. Wahia, dari riwayat kedua ni, li Abi Dawud wa ghairihi, bagi Abu Daud dan juga selain Abu Daud, min wajhin akhar, daripada wajah yang lain. Ada lagi riwayat yang lain. Jadi dekat sini ni, hadis ni dia cerita mandi setiap kali nak solat. Orang istihadah setiap kali nak semayang dia mandi. Hadis yang tadi tu, orang istihadah dia mandi 3 kali saja, sebelum subuh, sebelum asar dan sebelum zuhur dan asar, sebelum maghrib dan isyak. Dan itu a'jabul amrayna ilayya, yang Nabi paling suka. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrah wa sufrah ba'da tuhri syai'a. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu li Muslim. Ummu Atiyah radhiyallahu taala, dia kata kunna adalah kami ni, ada as-sahabiah ni, la na'uddul qudrah wa sufrah, tidak kami membilang, tidak kami mengira warna keruh dengan warna kuning tu ba'da tuhri, selepas dah suci. Ba'da tuhri ni, ba'da selepas dah berlalu waktu haid. Ba'da tuhri ni selepas dah berlalu waktu haid, tapi darah duk datang lagi. Waktu haid hak adat sebelum tu, selepas dah berlalu waktu haid, syai'a, akan sesuatu pun. Kami kata warna kuning dengan warna keruh bukannya haid, tak ada masalah ke apa. Sebab apa? Sebab ada suci. Dah suci tu maksud dia tempoh haid dah lepas ada. Tapi kalau warna hitam tu, tu lain kira pula. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Jadi dekat sini jumhur ulama mengatakan orang istihadah ni sunat untuk mandi, tak wajib. Hak wajib wuduk, mandi sunat. Jumhur ulama mengatakan perempuan yang datang istihadah, dia sunat untuk mandi sebelum solat. Dan cara dia nak mandi, sunat ni tak sampai tahap wajib. Kalau tak mandi pun tak apa, basuh-basuh lepas tu pergi, wuduk lepas tu pergi. Tapi kalau mandi lagi comel. Dia ada 2 cara. Yang pertama, mandi setiap kali nak solat, 5 kali sehari mandi dah, kecut habis dah. Yang kedua, mandi 3 kali sahaja. Dan cara yang kedua ni yang Nabi lagi paling sukai. Apa dia? Mandi sebelum subuh, mandi sebelum zuhur dan asar, mandi sebelum maghrib dan isyak. Itu yang pertama. Yang kedua pula, hadis yang Nabi kata lambatkan zuhur, awalkan asar, lepas tu semayang sekali. Lambatkan maghrib, awalkan isyak, lepas tu semayang sekali. Ini adalah jam'us suri, jamak suri. Bukannya jam'ul hakiki, bukan jamak hakiki. Jamak suri. Waw ra ya tu, ya nisbah. Jamak suri, jamak pada rupa sahaja, surah kan rupa. Dia bukannya jamak hakiki. Dia lambat yang nombor 1, awal yang nombor 2. Sebagai contoh, jamak suri ni, kita katalah zuhur 1.5, asar 4.5.
Kalau jamak hakiki, dia ada jamak takdim, dia ada jamak takhir. Kita boleh semayang Zuhur dalam pukul 4.30 sampai 7.30. 4.30, 7.30 tu waktu maghrib, waktu asar sampai ke maghrib. Kita semayang Zuhur dalam 4.30 sampai ke 7.30. Itu orang panggil jamak hakiki, yang jamak takhir. Ataupun kita semayang asar dalam pukul 1.30 sampai 4.30. Itu orang panggil jamak hakiki, yang jamak takdim. Itu jamak hakiki. Kalau jamak suri ni apa? Pada gambaran dia saja macam jamak, tapi dia bukan jamak. Okey. Kalau kata asar pukul 4.30, Zuhur tu dia semayang pukul 4.20. Lebih kurang, nak bagi nampak. Jadi 1.30 masuk Zuhur. Tunggu dulu. Memang niat memang nak semayang. Inna salah kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ni dia wajib ke atas orang yang beriman. Dia ada waktu dia. Tapi kawan ni dia ada penyakit istihadah. Jadi Rasulullah ajar, tunggu dulu. Lepas tu saat lagi pukul 4 ke 4.10 minit ke gitu, dia mau pergi mandi. Lepas dah habis mandi, katalah mandi 10 minit, 4.20 ataupun 4.15 gitu, dia mau semayang. Semayang apa? Semayang Zuhur. Semayang Zuhur akhir waktu. Habis semayang Zuhur, tak lama mana masuk waktu apa? Masuk waktu asar. Apabila masuk waktu asar tu, ada dia mau bangun, lepas tu semayang asar pula. Cara dia macam itu. Nampak tak situ? Jamak suri. Lambatkan yang pertama, cepatkan yang kedua. Tu dah jamak 20 macam tu. Moga maghrib 3 rakaat kan. Habis maghrib, tak lama mana bangun semayang isyak pula. Jamak suri, bukannya jamak betul. Itu yang pertama. Yang kedua pula, antara perbezaan besar dia di antara darah haid dengan darah istihadah macam mana? Cara kita nak kenal ni darah haid ke, ni darah istihadah. Darah haid basic dia, hak main dia hitam, kental, busuk. Ini ciri-ciri utama dia. Dia hitam macam darah beku ayam tu kan, ataupun darah lepas kita bekam yang dalam kap tu kan, dia hitam macam tu. Lepas tu dia kental macam tu, dan dia bau busuk dia lah. Adapun darah istihadah, dia merah, dia macam warna darah betul kita ni. Lepas tu dia cair, dia masfuh, dia cair, dan juga dia ni tak bau busuk. Dia bukan bau busuk darah haid, dia tak bau lah, bau darah biasa tu. Yang tu. Lepas tu waktu haid, tempoh haid ni macam mana? Waktu haid, jadi dalam mazhab pertama, sesedikit haid dalam mazhab Hanafi 3 hari. Dalam mazhab Abu Hanifah, sikit-sikit haid 3 hari, banyak-banyak haid 10 hari. Jadi sedikit-sedikit haid 3 hari. Dalil dia adalah asar sahabi an Anas annahu qala adnal haidi 3 ayyam. Sunan Ad-Darimi. Jadi Anas radhiyallahu taala an, dia kata adnal haid, sekurang-kurang haid 3 ayyam, adalah 3 hari. Jadi mazhab pertama iaitu mazhab Hanafi, sesikit-sikit haid 3 hari. Mazhab kedua iaitu mazhab Imam Malik, mazhab ahli zahir, mazhab zahiri. Mazhab Maliki dan juga mazhab zahiri, sesikit-sikit haid tak ada haid, lahzah, sekali keluar pun tak apa dah. Sesikit-sedikit haid dalam mazhab Imam Malik adalah sama macam sesikit-sikit nifah dalam mazhab Syafi'i kita. Tak ada haid, maksud dia sekali keluar pun kita dah panggil dah haid, sekali haid dah. Dalil sekali keluar darah pun sudah memadai untuk dikira haid. Di sini mazhab Imam Malik dan juga mazhab ahli zahir. Dalil bagi dia itulah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur. Surah Baqarah ayat 222. Surah Baqarah
ayat 222 cerita tentang bab haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad anil mahid, tentang haid ni. Qul, bagi tahu wahai Muhammad, bagi tahu kepada dia orang, huwa adza, haid tu adalah adza, benda yang menyakiti, maksud dia kotor, menjijik dia. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah orang perempuan daripada haid. Jauhi ni maksud dia isna'u kulla syai'in illa nikah, jangan duk jima' saja. Lepas tu wala taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu hampiri mereka, jangan kamu wala taqrabuhun wala tujami'uhun, jangan kamu menghampiri, jangan kamu jima' orang haid tu hatta yathur, sampai dia orang suci dulu. Jadi Imam Malik ahli zahir kata hadis ayat ni dia bagi tahu apa? Wala taqrabuhun hatta yathur, wala taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu menghampiri orang datang haid, menghampiri untuk bersetubuh dia orang tu sehingga dia orang suci. Jadi dia tak bagi tahu apa tempoh haid, dia bagi tahu haid ni adalah darah yang kotor dah. Jauhi orang perempuan waktu dia datang haid tu, jangan duduk bersama dengan orang perempuan waktu dia datang haid. Kalau nak dan jangan pergi bersama dengan orang perempuan waktu datang haid tu kecuali sehingga dia suci. Ayat tu dia tak bagi tahu pun sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, macam Imam Abu Hanifah kata 1 hari ke, macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata. Tapi dia bagi tahu jangan duk pergi nak jima' dia orang sampai dia orang suci dulu. Jadi Imam Malik dan juga ahli zahir kata bila mana tak ada bagi tahu, sekali keluar pun dah dikira haid, tak ada sesikit-sikit haid. Nampak situ dah, dia berdalil dengan ayat tu sebab tak bagi tahu. Jadi asal sekali keluar, lepas tu suci, tak kisahlah, sekali keluar tu dikira haid juga. Mazhab yang ketiga iaitu di sini mazhab Imamuna Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam mazhab Syafi'i kita dan juga dalam mazhab Hanbali, sikit-sikit haid sehari semalam, yaumun wa lailah. Mana dalil bagi mazhab Syafi'i kita yang mengatakan sikit-sikit haid ni sehari semalam? Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah guna kaedah fiqh kata kullu ma warada bihi syar'un mutlaqa wala dhabita lahu fi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urf. Kullu ma warada bihi syar'un mutlaq, setiap barang warada bihi syar'un mutlaqan, yang datang dengan barang tadi tu oleh syarak mutlaqan, secara mutlak syarak kata waktu haid jangan duk jima'. Tapi wala dhabita lahu fihi wala fil lughah, tapi tak ada dhabit bagi ma tadi tu fihi fi syarak, dekat barang tu, dekat haid tu syarak tak bagi tahu sehari, 2 hari, 3 hari. Wala fil lughah, dan tak ada juga pada bahasa, dalam bahasa Arab pun tak ada juga. Kalau sebut haid tu sikit-sikit, orang Arab tak ada sebut. Yurja'u fihi ilal uruf, maka dikembalikan fihi pada ma, pada barang tadi tu ilal uruf, kepada uruf. Ni orang panggil kaedah fiqh, qawaid fiqh. Apa dia? Syarak dia tak bagi solat waktu duk haid, satu. Dan syarak dia tak bagi tahu haid tu berapa lama. Yang kedua pula, dalam bahasa Arab pun tak ada tempoh untuk haid. Bahasa Arab bila mana dia sebut haid, tak ada faham sehari ataupun 3 hari, tak ada. Bila mana syarak tak bagi tahu sedikit-sedikit haid, dalam lughah, dalam bahasa Arab pun tak ada sedikit-sedikit haid, maka tempoh sikit haid tu yurja'u fihi ilal uruf, kena kembali kepada uruf, kembali kepada adat kebiasaan. Jadi bila mana macam tu, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah dia pun istiqra'un naqis, dia pun istiqra' ni periksa. Dia pergi tanya, waktu zaman dia tu dia pergi tanya orang, tanya mokcik ni, tanya kawan ni, tanya anak dara dia, tanya. Lepas tu kaji, orang istiqra' kaji. Dia tanya ni dia kajilah. Moga dia lelaki kan, kena tanya orang perempuan lah kan. Tanya. Lepas tu kaji, keluar hukum, dapat kefahaman apa. Selepas dia teliti, dia cek itu, biasa dia orang perempuan hak paling sikit sehari semalam. Lepas tu Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah buat keluar hukum, sikit-sikit haid adalah sehari semalam. Dia apa? Dia istiqra' ni cek. Istiqra' ni dia ada istiqra' utam, dia ada istiqra'un naqis. Dan istiqra' utam ni mustahil lah nak cek belaka, bukan dia.
Istiqra'un naqis ni cek hak penelitian yang masih kurang. Sebagai contoh, ada seorang pelancong, dia mari Malaysia, lepas tu dia turun airport, lepas border tu, lepas tu dia jumpa orang gila. Kenapa situ dah? Dia jumpa orang gila pertama. Bila mana dia jumpa orang gila pertama, okey. Lepas tu dia jalan lagi, jumpa orang gila kedua. Dia jalan lagi, jumpa orang gila ketiga. Tu panggil istiqra'. Lepas tu terus dia buat kelan natijah, hukum dia orang Malaysia gila belaka. Faham tak? Ni istiqra' cek. Cuma tu orang panggil istiqra'un naqis. Kalau istiqra'ut tam ni dia kena cek semua orang kat Malaysia, bukan dia nak cek semua orang kat Malaysia ke. Jadi Imam Muhammad Asy-Syafi'i dia cek. Tapi banyaklah dia tanya habis orang semua, lepas tu dapat natijah dia, orang perempuan dia bagi tak adat dia biasa sikit-sikit haid sehari. Lepas tu keluar hukum sehari semalam. Gitu. Tu sikit-sikit haid. Sebanyak-banyak haid pula. Okey. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, sebanyak-banyak haid 10 hari. Dalam mazhab Hanafi, sebanyak-banyak haid adalah 10 hari. Dalil dia ada dalam Sunan Daruqutni. Wasilah binti Ashqa, dia kata qala Rasulullah bersabda aqallul haid 3 ayyam wa aktharuhu 10 ayyam. Sikit-sikit haid 3 hari, wa aktharuhu banyak-banyak haid 10 ayyam. Apa? 10 hari. Cuma dia ada perawi tu Hamad ibnu Minhal majhul. Muhammad ibnu Ahmad bin Anas dhaif. Ada dalam Sunan Daruqutni. Cuma perawi dia tu ada majhul, dan hadis ni kita panggil hadis dhaif. Apa? Rasulullah bersabda aqallul haid 3 ayyam, sekurang-kurang haid 3 hari, wa aktharuhu 10 ayyam, sebanyak-banyak haid 10 hari. Jadi Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata sebanyak-banyak haid adalah 10 hari. Cuma dia jumhur mazhab Syafi'i kita jawablah hadis tu dhaif sebab perawi dia Hamad ibnu Minhal tu majhulul hal, tak kena. Gitu. Adapun mazhab kedua, iaitu mazhab Imam Muhammad Asy-Syafi'i termasuk dalam mazhab kedua ni. Mazhab kedua ni adalah di sisi mazhab jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam, 15 hari. Mana dalil bagi kita yang mengatakan sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam ni? Waqad ruwiya an Ali radhiyallahu an fa innahu qala ma zada ala 15 istihadah. Mughni bagi Ibnu Qudamah, kitab Mughni Ibnu Qudamah. Ada mazhab Hambali kawan ni. Ni athar sahabi. Jadi ruwiya diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Ma zada ala 15, apa yang lebih di atas 15 hari istihadah, adalah istihadah. Mughni Ibnu Qudamah, asal sahabi. Jadi jumhur kita berdalilkan dengan asal sahabi. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Jadi pada masalah haid, sesikit-sikit haid, sebanyak-banyak haid ini dia lebih kepada ijtihadi. Sebab syarak tak bagi tahu secara jelas-jelas tu. Jadi sebab sikit-sikit haid, mazhab Hanafi 3 hari, mazhab Malik 1, tak ada sikit-sikit haid. Sekali keluar pun dah dipanggil sikit-sikit haid. Mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Ahmad bin Hanbal sehari semalam, sehari. Sebanyak-banyak haid, mazhab Hanafi 10 hari, jumhur ulama 15 hari. Gitu dah. Nampak sini? Wallahu alam bissawab. Right.